Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak Ayah nak kongsikan cara Kak Ayah buat lepat pisang yang lemak manis dan sangat lembut. Juga mudah je kita nak sediakannya. Okey, jom kita lihat. Okey, kat sini Kak Ayah lenyekkan 4 biji pisang berangan yang masak ranum. Kita lenyek sehingga lembut dan hancur semuanya. Kemudian bila dah siap kita lenyek, kita akan tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Kak Ayah masukkan lebih kurang 1 suku cawan tepung gandum, 5 sudu besar gula merah. Kak Ayah gunakan gula merah yang macam ni. Gula merah ni dia dah bersih, jadi kita tak perlu masak dan tapis dia. Dia memang dah bersih, tak ada pasir. Biasanya Kak Ayah gunakan yang ni. Kemudian 1 sudu kecil garam. Kita kacau sebati. Kak Ayah tak masukkan cecair dalam adunan lepat ni. Kak Ayah tak masukkan santan. Sebab Kak Ayah akan gantikan dengan kelapa parut yang muda. Kita kacau sehingga sebati. Sukatan tepung tu kita boleh tambah kalau kita lihat dia adunan ni terlalu lembek, ataupun kalau keras kita boleh tambahkan pisang sikit lagi. Okey, sekarang Kak Ayah masukkan lebih kurang setengah cawan gula putih. Sebab kita guna gula merah tadi, dan gula merah tu dia tak akan beri rasa manis, jadi kita tambahkan dengan gula putih. Okey, ni adalah lebih kurang 5 sudu besar kelapa parut yang putih ya. Kalau dapat kelapa parut yang muda lagi elok. Okay, kemudian kita kacau-kacau sebati. Kak Ayah rasa macam dia agak kurang kelapa, so Kak Ayah tambah lagi 2-3 sudu. Kita tak payah letak santan cair atau santan pekat dalam adunan ni. Kak Ayah tambahkan sikit lagi kelapa. Kelapa ni dia akan beri rasa lemak kepada lepat pisang kita. Bila dah semuanya sebati, kita akan lihat macam mana tekstur yang sesuai untuk kita buat lepat. Dia hendaklah pekat macam ni, tapi jangan terlalu cair ya. Dia lebih kurang kita nak buat cucur kodok juga. Lebih kurang macam ni. Okey, kalau macam ni dah cantik dah. Lepat kita akan jadi lembut dan rasa semua gula, garam dan lemaknya. Okey, sekarang Kak Ayah dah sediakan daun pisang. Daun pisang ni dah siap dibersihkan dan dilayur. Tapi Kak Ayah lap dia sebab kita nak dia lagi bersih. Okay? Kita perlukan sedikit minyak. Minyak ni Kak Ayah nak guna untuk oleskan dekat daun pisang supaya lepat kita tadi, lepat kita tu nanti taklah melekat-lekat dekat daun pisang kan. Yang ni boleh skip. Kalau korang dah letak santan, korang tak payah letak minyak lagi. Tapi sebab Kak Ayah tak letak santan, jadi Kak Ayah gantikan dengan menyapu sedikit minyak dekat daun pisang. Okey, bila dah siap sapu minyak, kita bolehlah sudukan adunan lepat tadi ke dalam daun pisang.
Okey, cara balut lepat ni terpulang pada kita. Kak Ayah gunakan cara ni sebab ini cara yang Kak Ayah belajar dari arwah mak Kak Ayah. Jika ada cara yang lebih murah, lebih mudah untuk korang guna, korang guna je. Kemudian kita teruslah selesaikan membalut lepat pisang kita. Masa kita balut, sedang membalut ni, kena pastikan yang air kukusan kita dah panaskan. Kita panaskan perlahan-lahan ya. Sebab kita tak nak nanti bila dah lepas balut semua, baru nak panaskan kukusan. Sebaiknya kita panaskan kukusan semasa kita sedang operasi membalut ni. Jadi bila selesai je, kita boleh letakkan lepat pisang tu dalam pengukus. Kukus lepat pisang tu lebih kurang 20 minit ya. 20 ke 30 minit lah. Macam ni dah siap semua. Kita dah boleh terus letak dalam pengukus kita yang telah pun dipanaskan airnya. Okey, kita kukus lebih kurang 20 ke 30 minit. Okey, sekarang lepat pisang kita dah pun masak. Masa ni bau dia sangat wangi. Aroma lepat pisang dengan daun pisang tu sendiri. Inilah hasilnya bila kita dah sejukkan dan macam ni hasil dia. Okey, terima kasih kepada yang telah menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.